Abang datang sini dengan mana ada kelas tapi awak pakai lah. Awak pakai yang kecil je. Mana payung? Awak tengok sini balik payung? Ha. Tak apa, tak payah lah. Tak payah. Abang datang hari ni hari Ahad ini. Abang tak puasa. Mana lagi hari petang kejap lagi pukul 2 baru sampai. InsyaAllah baru sampai dia ada meeting lah, tak tahu kan. Tak tahu ada meeting kat mana, tak tahu lah hotel mana. Dia singgah mana ya, dia tidur hotel tu je. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Abah yang melihat video ni, jangan lupa doa lah. InsyaAllah Abah akan share di WhatsApp dan di TikTok. Kalau tu tengok, doakanlah untuk mak, untuk Abah dan untuk diri sendirilah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan lillahi ni'amahu wa yukafi bimazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah lagi yang Maha Menasihat, dengan rahmat dan kasih sayang Allah, dengan sifat Allah yang Maha Suci, hamba memohon. Kami memohon ya Allah, ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami dan ahli keluarga kami, dan tanpa dihukum di dunia ataupun di akhirat. Ya Allah, dengan rahmat dan kasih sayang Allah, ampunilah sisaan kubur ahli kubur di tempat ini dan di tempat lain, khususnya kedua datuk nenek kami, kedua ibu bapa hamba, ibu-ibu tiri hamba dan kedua ibu bapa mentua, kedua ibu bapa mentua hamba. Dan ya Allah, dan ampunlah dosa Hartini binti Dayat, dan ya Allah, dan luaskanlah kubur mereka, perindahilah kubur mereka, cahayakanlah kubur mereka, wangikanlah kubur mereka ya Allah, dan jadikanlah pusara tempat rehat mereka ya Allah. Ya Allah, ampunlah sisaan kubur mereka ya Allah, ampunlah sisaan kubur mereka ya Allah, ampunlah sisaan kubur mereka ya Allah. Redahlah akan mereka ya Allah, dan kedua ibu bapa hamba, datuk nenek hamba ya Allah, semuanya janganlah pandangkan dosa-dosa ya Allah, tapi pandanglah kebaikan yang telah mereka lakukan terhadap kami ya Allah. Dan hati ini berjaya adalah isteri yang baik dan ibu yang baik pada anak-anak kami ya Allah. Redahlah akan mereka ya Allah, redahkan akan mereka ya Allah, redahkan akan mereka ya Allah. Hati ini juga adalah isteri yang baik ya Allah, hamba redah akan mereka. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antas rahim wa la tu'izna bil zalimin wa la tu'izna ya karim. Da'wahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyatuhum fiha salam wal akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, kami mohon seumur pahala dari surah-surah yang dibaca ini ya Allah, agar pahala bacaan yang Allah sampaikan kepada kedua datuk nenek kami, kedua ibu bapa kami, ibu-ibu tiri kami, kedua bapa mentua kami, kepada isteri kepada Hartini binti Saudara hamba Hartini Hidayat, dan kepada diri hamba dan kepada anak-anak diri kami ya Allah, dan anak-anak suami dan anak-anak kami, kepada Nur Samsiah, suami dan anak-anaknya, kepada Nur Suami, suami dan anak-anaknya, kepada Muhammad Ali Afidah, isteri dan anak-anaknya, dan kepada adik-adik kami, saudara-saudara kami, besan-besan kami dan ahli keluarga mereka, dan kepada mereka yang telah dipunyai oleh kedua ibu bapa kami, oleh kami, oleh isteri hamba, oleh diri kami dan ahli keluarga kami, ataupun isteri kami dan anak-anak kami ya Allah. Dan kepada kepala ni ya Allah, Allah sampaikanlah kepada anak hamba Nur Samsiah dan suami dan anak-anaknya, Nur Sulani suami dan anak-anaknya, Alhamdulillah isteri dan anak-anaknya, dan kepada adik-beradik kami, saudara-mara kami, kepada besan-besan kami yang dan kepada ahli
mereka yang telah teraniaya oleh kedua ibu bapa kami, kedua ibu bapa kami, kedua dan ibu bapa dan diri kami dan isi hamba dan diri kami bagi Allah dan kepada ahli keluarga mereka, kepada kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat dan sekalian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas ilahin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hari ni abang nak balik lah InsyaAllah ikut lagi. Kami rindu kami pada dini biasa ada jawab lah. Dan doa kami biasa untuk dini seperti mana kami doakan untuk kedua bapa kami doakan untuk kami ini ini soal 3 tahun dah kini pergi dah 3 tahun 2 bulan lah kan. Tetap rasa rindu, tetap ada saya ada kat sini. Kat rumah tu kau tengok baju barang sini semua teringat baju-baju yang baru-baru semua dah kasih orang. Yang baju lama tu baju basahan. Baju basahan awak kat rumah. Yang abang pakai baju belang-belang yang awak suka pakai tu, abang pakai baju belang-belang awak. T-shirt belang-belang. Belang putih grey. Putih yang mak suka pakai tu. Mak suka pakai. Abang pakai baju tu. Dah koyak dah leher dia lah. Abang pakai juga. Baju yang kesukaran awak abang pakai. Basahan. Buat tidur lah, buat tidur. Ini tak dapat mimpi tu lagi ni, belum dapat mimpi lagi. Tadi mimpi sekejap je, mimpi dengan boboy. Lagi apa dengan nak mimpi nak boboy dengan awak, kali boboy jatuh kononnya. Dah tak awak anukan boboy. Dah mimpi lain pula. Alah. Tak dapat buat lah. Itulah daripada lama tak. Masuklah mak dalam mimpi. Itulah, masuklah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan dalam mimpi. Selalu masukkan. Bila roh kita kan, roh, bila kita tidur kan, roh dengan roh orang mati kan ada satu tempat kan Allah Ta'ala satukan tempat. Tapi tak dapat jumpa. Kalau dapat jumpa, dapat mimpi tu. Sama kita roh mati sementara. Yang orang meninggal ni, roh dia mati tetap lah dalam mati. Yang hidup ni dia tidur sementara kan, dia mati sementara je. Bila dah pagi nanti dia sadar balik, dia pulang balik roh. Ini awak tahu kan yang Kak Nur dah meninggal. Kak Nur dah meninggal. As awak tahu lah Kak Mak. Kak Nur tadi meninggal kat kampung. Adik-adik awak tinggal Bahari,